Assalamualaikum, selamat kembali ke channel YouTube aku. Hari ni camping yang pertama untuk Ramadan 2026 So hari ni kita akan camping ke Tanjung Malim. Dan istimewanya hari ni aku tak solo guys, aku ada tetamu istimewa, iaitu Abang Remy Kajang. Ini dia Abang Remy Kajang. Okay, kita orang akan camping berdua dengan kawan-kawan lain di campsite Opah Tanjung Malim lah. Light punya camping je ya. Sebab ini adalah bulan puasa, so kita tak set up ya, kita akan set up simple je. Okay, so enjoy the video. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okay. Kita dah sampai ke Pekan Tanjung Malim. Sekarang kita nak pergi cari bazar tu Abang Remy bazar. Kita cari bazar dulu sebab kita tak pernah masak-masak apa semualah. So targetnya kita sampai ngam-ngam bazar baru buka. Sekarang dah 3 dekat 4 lah. So targetnya kita beli tapau sampai campsite, kita set up, tunggu waktu berbuka sahaja. Tak ada masak-masak hari ni, okey. Tunggu kita sampai bazar ni. Bukanlah bazar yang besar, tapi bolehlah. Janji ada lauk. Ngam-ngam ada parking untuk kita kat sini. Jangan Myvi ni reverse kejap lagi. Boleh ikut sini 2 lagi lah. Sana 2 lagi. Sana 2 lagi. Okey, baik. Dah sampai bazar. Okey, masuk. Kita kat mana ni tuan? Kita tahu sikit. Kita dekat Bazar Tanjung Malim. Kita nak beli wadah untuk buka puasa dulu. Lepas tu baru kita Lepas tu ada. Dia nampak garipap, dia nak garipap. Dia nak geria, dia nampak geria, dia nak geria. Macam budak-budak puasa. Pakok. Ada Remy makan nasi kerabu lah buka puasa ini. Kita dah settle tapau kat bazar. Cuaca pun panas yang amat sangat. Pukul 4.22 petang. So kita puasa. So kita pun tak spend masa lama dekat bazar. Kita beli apa kita nak dan kita caw. Sebab sangat panas, berdiri rasa terbakar baju tu. Okay, so kita cepat-cepat belah sebab kita terus nak masuk campsite lah. Okay, nanti kita masuk campsite baru kita sambung video. Kelip merah ni dah tak ada. Satu bateri pun kau tak cas. She moves like a map with no borders. A whisper caught in the wind.
see her boots at the corner Okey, 5 cafe. minit lagi. Ya. Okey, sudah sampai. Kita ni kawan Abang Hadir. So kita masuk sini lah. You've arrived at your destination. Terus sini. Ya? Terus je lah Slow sikit. Saya terbenam kat sana. Ya betul. Kita dah sampai sungai. Wah, Hadir relax sana. Kita nak parking sini ke? Ataupun kita nak parking sana? Up to you lah. Mana-mana Kita turun ke? Okay guys, kita dah sampai ke campsite. Kita tengok dulu tapak mana yang kita nak masuk. Dan kita jumpa dengan kita punya otai camping. Jejak kembara iaitu Abang Hadir. Baring. Sebenarnya dia tolong cop tempat tu saya ni. Salam dulu. Dah lama camping? Daripada semalam Masuk daripada semalam. Terbaring. Seorang-seorang. Santai tepi sungai. Guys, tu sungai dia. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night tonight. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, oh, now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Guys, secara teknikal je kita dah siap set up. So kita nak santai-santai sementara turun. Wah, penting ya. Oh, betul buka puasa. Ada meja? Oh, air. Belah ya. Buat makan otak-otak. Otak-otak kempas tadi kajang di bawah Abang Remy kita masak otak-otak guys. Untuk Ya. buka puasa Sebab kita ada otak, kita kena makan otak-otak. Ingat tu. Okay, kita akan buka puasa ramai kat sana. Secara pula kami tak ada apa pasal kami datang bujang. Jadi kami bawa otak-otak ya. Budu ada. Budu lah ada. Oh, Tupperware lawa-lawa. Siap dengan sudu Tupperware kau? Oh. Oh, kari ayam. Lagi apa? Nasi. Oh, saya tak masak nasi kah? Nasi tak palau pun. Alhamdulillah guys. Dah azan. Azan. Allah. Dah berbuka puasa. Sudah pun berbuka puasa. Semua orang. Buka puasa tepi sungai. Jemput makan guys. Oh. Macam telur tu apa? Apa lagi? Alah, yang mahal tu. Terus. Telur ikan tu. Oh, terus kan? Apa lah nak orang. Okay guys. Aku baru nak buka puasa. Ni kuih nekbat.
dan laksa. Lemak bakar. Barang jadi guys. Ada. Pilihan. Mana boleh makan lemak bakar, aku penyakit dah tinggi. Wah. Ya, sama. Kita bukan makan tu orang okey. Oh, kok. Ini laksa guys. Tapi bulan puasa ni haus banyak minyak yes. Mana ke masak mak dia? Aku masak gila rasa. Puasa biasa. Kedap ya Allah. Masuk Pak Rahmat dia. Berapa nak makan? Masuk Pak Rahmat. Awak kena rasa. Apa nak tahu lagi? Okay guys. Lepas buka puasa, kita ronda tengok jiran-jiran semua tersandur. Sekejap lagi nak masuk Camp Pulau. Camp Pulau Mah. Ke Lubuk Kawah. Sekejap lagi kita off road malam. Ui, abang hebat. Bang, saya nak ucapkan terima kasih sebab kuih hebat sedap gila. Betul. Ya. Kan Kalau kawan masak dia tak susah pun sebenarnya. Betul ke? Masak air gula masukkan nebat. Tu je, cuma letak. Kena beli hebat kering ah. Bunga cekir atau pandan. Ha. Tapi ni terima kasih sedap gila. Okay guys, kita dah habis berbuka puasa. Sekarang anak-anak kawan-kawan tengah mandi-mandi kat sungai guys. Sungai selamat insyaAllah. Mak ni tak mandi, mak cuma memantau je. Boleh start. Okay. Tolak kau di menu tak apa. Dah settle buka puasa. Pasang kita punya lampu semua. Check bateri tu. Pakai meter lah kan. Check bateri. Dia punya CCA. Nanti bagi nama nak masuk dalam. Sekarang tu. Sekejap mai, sekarang. Sana. Hijau tengah makan. Ada je iklan ni. Sini belakang. Okey dah. Doh. Sana. Sana tu. Sana. Sini. Kita lighting je. Masuk kat sini. Masuk baju rawang. Jangan yang nampak janggut tu kan. Ya. Ah, cun tu. Oh, sikit. Okey. Yes, ah, cun. Okey, lagi sekali. Okey, ready. Ready. Kami dari Kembara Rawang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Salah. Jam tengah makan ni. Makanan banyak lagi guys. Buah temikai ada lagi, ambil satu. Masing-masing tengah berborak. Ni Kemsa Owner bang. Ha? Kemsa Owner opal Kemsa. Semua cakap aku bodoh. Ada. Orang nak bagi dah gambar tu. Tapi bila aku tengok gambar tu tak ada muka aku pun kat situ. Kalau cancel lah kan. Itu yang saya cakap. Kita dengar lagu air kan? Tahu. Okey geng. Dah pukul 12 lebih. Besok kita nak bangun sahur pula. So kita tidur dulu. So malam ni macam ni lah cara kita katil sana satu. Dan sini satu. Tu tempat tidur kita. Okay. So jumpa besok pagi. Kalau terbangun sahur kita bangun sahur lah. Okay. Bye bye. Ni geng. Dah pukul 7 lebih. Lepas waktu sahur geng.
Dah cuaca panas ni. Pakak tu. Tak berapa. Okey, ni tengok suasana pagi. Abang Remy masih tidur. So, guys, mengalir lesu. Tapi jenis guys. Jernih. Terpasang cover macam ni. Okay, yang dah pukul 10.30. Hari dah mula panas. So kita nak cepat-cepat nak break camp lah. Kalau boleh dalam masa sejam kita dah settle semua, okay? Sebab kita nak balik. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night tonight. Okay gang, kita dah siap packing. Tapi kita kena jemur sekejap kereta, bagi embun-embun kering lah. Kalau tak nanti saat ni kita akan berkulat. Kita sementara tunggu dia kering sikit, kita santai-santai dulu lah. Tengok. Tengok. Abang Remy bangun pagi ni semua. Aku rasa dia allergic kepada habuk-habuk yang ada kat bawah pokok buluh ni. Okay. So terima kasih sebab menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa kat video yang akan datang. Okay, bye.